Dia dah lama masuk dalam wishlist untuk beli Insta360 Go Ultra. Kan dia punya viewfinder ni, I rasa macam comel sangat-sangat. Sebab kita boleh just like bawa keluar dia macam ni. And then kita boleh tengok diri kita sendiri. So nak on dia, you can see yourself over here. Dia bawa keluar dia punya standalone camera. Yang ini, dia letak ke mana-mana pun, I still boleh nampak diri I dekat dia punya viewfinder ni. Sebab dia memang connected. This is one of dia punya accessories yang datang. Sebab I ambil Creators Combo. And dia suction tau. So I akan letak sini. And then benda ni kita boleh je lekat dekat bawah ni. Dia memang magnetic, so dia boleh melekat. Bahagian kaki dia tu memang kukuh. Or I can even use this one dekat belakang ni. I boleh letak dia punya standalone camera dia dekat sini. And yang ni I can see myself. Macam ada bahagian portrait dan dia ada bahagian landscape. Kalau I nak letak dekat macam YouTube ke apa ke kan, boleh just use the same video. Kalau I nak upload dekat TikTok, I just kena make sure yang I position myself dekat dalam bahagian portrait tu. And dia punya kamera dia ni magnetic. Kalau tak silap I, kalau yang basic combo pun memang anda akan dapat sekali dengan magnetic lanyard ni kot. Ini kita akan just lekat macam ni. Tada! Ini kalau I letak dekat dalam baju pun dia still boleh melekat elok. So you get those POV shots yang memang sangat-sangat mahal. You can see your hand and then lepas tu it's very seamless tau. Yang I nak record video dengan family, tak nak nampak sangat macam kita tengah pegang phone. So I just pakai macam ni je and I boleh pegang anak and I boleh dukung the anak. Did I mention that this thing is also waterproof? Standalone camera dia ni waterproof. Ini tidak. So kalau nak masuk air, bawa yang ini saja. Janganlah bawa yang ini. Tak silap Creators Combo dia datang sekali dengan dia punya tripod. Ini dia punya tripod. Dia magnetic tau. So dia just hook macam tu saja sampai tinggi macam ni. Not bad. Not bad at all. Satu lagi I suka dekat dalam ni, dia ada macam-macam mode yang kita boleh pilih. Pure video, yang ni waktu malam memang sangat-sangat cantik. Low light dia memang lawa. Ada video, ada foto, interval photo, burst photo, slow motion, macam-macam, literally everything. But right now I tengah guna freeform punya mode because I nak record both landscape and portrait. So kalau macam kita record macam ni, ini maksudnya landscape lah. Tapi kalau kita nak record video untuk TikTok, haruslah portrait kan. Ini just turn it like this, dia terus jadi portrait. So dah boleh record in portrait mode and tak payah nak crop. It really is a nifty gadget untuk bawa pergi travel. Sebab dia sangat tahan lasak, boleh masuk air and you get this very sick shots like POV shots. Boleh record content. So I tak sabar nak bawa ni pergi holiday.